Hai, Assalamualaikum. Dalam video ini, anda akan belajar matematik tingkatan 4, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Bagaimanakah cara untuk mencari nilai titik maksimum atau minimum menggunakan kalkulator? Jom kita lihat contoh soalan. Jika y sama dengan x kuasa 2 tolak 8x tambah 16, apakah koordinat titik minimum bagi graf fungsi tersebut? A. 40, B. 4 negatif 16, C. 8 16, D. 0 16. Langkah pertama, tekan menu. Kemudian tekan alpha A untuk pilih equation. Pilih polinomial dan tekan 2. Seterusnya, masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Tekan sama dengan. Akhirnya kita akan dapat nilai X dan juga nilai Y. Jadi, koordinat titik minimum bagi graf fungsi tersebut ialah A, 4, 0. Sekian saja dalam video kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye.